Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube channel Aidin, Afaman Aidin. So hari ni saya akan main game IKEA. So adik saya nak buat rumah. Ni lah rumah dia. Cantik kan? Tak boleh ni Cik. Boleh. Tak boleh sebab situ tak ada. Lepas tu nanti boleh naik. Hello. Ambil ni. Apa cuma je lah mana tu. Ni. Naman. Bagi tahu saya sekarang. Abang curi pintu dulu. Kumpulan penjahat yang sentiasa berada di barisan hadapan Pokemon. Apakah itu kejahatan? Untuk mengumpulkan Pokemon yang jarang dan kuat yang wujud di dunia ini. Apakah tujuannya? Membinasakan Pokemon yang terkuat menggunakan Pokemon Ada dia nenek lagi. Ambil katil. Itu, saya telah sediakan senjata rahsia Abang dari ada tempat katil. kita. Pergilah dan biar dunia kenal siapa pasukan roket. Apa susahnya? Buatlah rumah kat sini. Lepas tu nanti ni, awak letak je lah kat sini. Biar jadi penghalang. Tapi abang buat rumah. Tadi abang buat tu. Susah payah sini. Susah payah abang buat. Pakai abang tengok kaki ni je. Macam apa yang kamu nampak lah. Wow, sikit lagi. Satu lagi. Semua air pisau ni menghala ke mana? Cepat nanti. Rasanya ini mungkin tak ada kenangan dengan air pisau. Jangan, nanti dia boleh naik juga. Pasukan Maaf. roket. Saya pernah Malah pendek. tak silap mereka Nak panjang. penjahat yang culik Pokemon. Ni ambil belakang kat sini. Tapi Mia pun bercakap Abang ambil almari sekali. semua orang fikir macam tu masa mula-mula. Pikachu. Kami tengah berjaga-jaga sebab dapat laporan kata mereka ada di sini. Kamu berdua pun hati-hati ya. Baik. Oh. Pikachu. Kenapa ni? Nampak macam dia nak ke depan tapi tak dapat. Mari kita tolong dia. Baik jangan pak. Kenapa pula? Kita kan tengah siasat tentang kemunculan kumpulan ID Sony. Kalau kita kacau nanti, macam mana kita nak tahu kuncinya? Tapi dia dalam kesusahan. Apa salah tolong tak? Tak semua benda perlu ditolong. Awak tahu tak? Kalau Pokemon tu tak mampu nak tangani masalahnya sendiri, apalagi kita tak cukup kuat. Apa yang ada awak cakap macam tu? Kalau kita tolong dia, nanti dia jadi tak kuat tau. Apa awak merepek ni? Saya kalau nak tolong, saya tolong aja tau. Itulah apa yang saya maksudkan. Apa yang awak rasa tu cuma ego dan perasaan seorang manusia saja tau. Saya peduli apa ego ke apa ke. Saya akan tolong dia. Ni cuma. Jangan risau ya. Biar saya tolong awak manjat. Baiklah. Kan saya dah cakap. Awak jangan nak sibuk lah. Oh, macam tu ya. Masa kes Lugia hari tu, saya dah terima awak sebagai kawan saya. Rupanya saya yang tersalah pandang. Tak payah jadi kawan pun tak apa. Oh. Awak pun sama je macam orang lain. Awak cakap apa tadi? Sudahlah tu. Saya siasat sendiri aja lah. Oh, macam tu ke? Suka hati awak lah. Memang suka hati saya pun. Main ni power, ada power. Janganlah tiru saya. Awak tu yang tiru.
Rotong, itu apa? Jin Pokemon dalam pembinaan. Manisnya bau ni. Bebe, habis nak baju dah? Habis nak suruh lagi dah? Cik bawah. Habis nak baju kat pantai. Ibu, bila mereka hasilkan bau manis dari putih belakang tu, maknanya tak lama lagi mereka akan berevolusi dan pula akan berputih. Kecil. Anak. Sebenarnya nak ajar cik. Hah? Banyak lagi air besar muncul dari sana. Air besar pun ada. Comelnya. Mana orang habis dia? Betul. Awak ada maklumat tentang tempat tu? Ini gambar sewaktu awal pembinaan. Oh, itu macam. Sebelum pembinaan dijalankan, ia adalah badan rumput. Ianya dikatakan tempat membesar dan air pisau berkumpul untuk menikmati cahaya matahari. Ya ke? Mereka semua tu nampak kecewa. Awak boleh tahu? Cuba tengok lihat wajah mereka tu. Tapi saya tak nampak pun. Habis tu nak buat genap cik. Awak tangguh situ pasti tak boleh naik. Kau yang boleh naik. Awak nak buat satu tikak ke dua tikak? Satu. Buat dua tikak macam mana? Mereka pandai. Sebab apa tak boleh? Buat di atas ke? Mari kita pergi Pikachu. Kalau abang ada masalah, saya tangguh lah abang nak buat gini. Pergi dan tengok sendiri. Lemak-lemak. Hebatnya. Ni kau masuk bos dia nak mari. Alah, hari. Ni ada. Kali ni kat sana pula. Hello lah. Panjanglah. Ya. Ni. Berapa lama? Dah sampai pun kita. Pikachu. Mereka semua sedang berjemur. Putik bal besar semakin besar bila berjemur lama di bawah matahari. Manisnya bau ni. Jadi maknanya mereka datang kemari untuk berjemur dalam sinaran matahari yang lebih kuat ke? Oh ya. Kalau kita jadi air pisau, mungkin kita boleh faham perasaannya. Huh? Awak jadi putih ya Pikachu. Dah rasa macam air pisau pula sekarang. Ha, selesanya. Pika-pika. Agak fit. Wah, Itulah. rasa Abang dulu selesa dia fikir betul. lagi. Oh, wah. Rasa Angin pun rasa nyaman betul. Tempat ni pun sememangnya terkenal dengan angin yang kuat dalam bandar. Duk. Ha? Apa ini evolusi ke? Itu betul tu. Apa bila ditanya macam-macam? Aku main game ke apa? Satu
Jangan tengok Beverly tu. Beverly tu. Tengok Beverly tu. Sebagai watak jahat yang manis dan jelita. Jessie. James. Oh, dia Beverly. Sinar Galaksi. Masa depan Dia meraih kata dia kata. Beverly. Buffet. Pasukan roket, itu mereka rupanya. Hai, selamat kenalan. Itu betul-betul bercakap. Saya tak berapa termalang bukan macam tu. Lepaskan semua Ivysaur tu sekarang juga. Siapa suruh berkumpul ramai-ramai? Memang macam nak suruh kami rampas. Sebab itulah kami akan rampas mereka. Selamat tinggal budak ingusan. Tunggu dulu. Budak ingusan? Pikachu, ekor besi. Nasib baik awak semua dah terlepas. Berani betul dia lepaskan Ivysaur saya tu. Tu apa? Turunkan belon ni. Berani betul kamu ya? Aktif suka. Rupanya macam pesan mainan biasa. Macam tu kita kena Out 20 minit. Okay guys, bye. Saya sampai di part